Kelantan menjadi negeri tertinggi yang membuat permohonan untuk memiliki Rumah Mesra Rakyat (RMR) setakat ini, kata Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Aiman Attirah Sabu. Beliau berkata sejak tahun 2002, lebih 11,000 unit RMR telah dibina di Kelantan, manakala di Terengganu, jumlahnya melebihi 10,200 unit. RMR bernilai RM75,000 dengan subsidi daripada kerajaan sebanyak RM20,000 dan pemilik hanya perlu membayar jumlah sebenar RM55,000. Ia dibayar secara ansuran bulanan sebanyak RM300 dalam tempoh 16 tahun. Rumah itu dibina dengan 3 bilik khas untuk rakyat yang berpendapatan RM5,000 ke bawah, namun syaratnya mesti memiliki tanah untuk tapak rumah, katanya. Dalam pada itu, beliau berkata sebanyak 5,450 unit RMR akan dibina menerusi Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) di seluruh negara pada tahun ini yang melibatkan peruntukan RM504 juta. Daripada jumlah itu, sebanyak 2,766 unit rumah telah siap dibina dan 1,310 unit sedang dalam pembinaan, manakala 1,374 unit lagi sedang dalam proses untuk diserahkan kepada kontraktor. Aiman Attirah berkata sehingga Julai, SPNB menerima sebanyak 182,208 permohonan untuk program RMR.